Pernah tak tuan-puan nak menabung tapi setiap bulan duit entah ke mana? Hari ini dalam segmen Psikologi Emas, saya nak kongsikan kenapa ramai orang susah nak menabung dan bagaimana simpanan emas public gold boleh bantu tuan-puan disiplin dan bebas daripada masalah bocor duit. Ramai orang gagal bukan sebab pendapatan kecil tuan-puan, tapi sebab duit mereka halus, keluar sikit-sikit tanpa sedar. Kopi mahal, online shopping kan? Semuanya tu makan bajet simpanan. Pertama sekali, kita kena faham, menabung bukan tentang ada duit lebih, tapi tentang sistem dan disiplin. Bila sampai hujung bulan, baru sedar, tak cukuplah nak simpan. Di sinilah psikologi kewangan dia memainkan peranan. Kita manusia ni cepat sangat hilang fokus bila kita ada duit dalam tangan kita ataupun depan mata kita. Emas ni unik sebab dia menukar bentuk simpanan daripada duit yang cair kepada aset yang keras. Duit dalam akaun ni sangat-sangat mudah keluar. Tapi bila kita tukar kepada emas, nilainya kekal. Cuma bentuknya yang berubah. Ini yang kita panggil duit keras ya, bukan senang nak bocor. Contohnya lah ya, kalau tuan-puan ada RM100 ya dalam akaun, minggu depan boleh hilang begitu saja. Tapi kalau tukar RM100 tu kepada emas gap public gold, minggu depan masih ada. Cuma bentuk dalam gram. Emas juga ya bantu kita kawal emosi. Bila dah pegang emas ni rasa sangat sayang nak jual. Itu latihan disiplin yang paling-paling kuat. Okey, ini 5 tips psikologi mudah untuk tuan-puan yang selalu gagal menabung. Pertama, asingkan simpanan sebaik saja gaji masuk. Jangan tunggu duit lebih baru nak menabung. Tips yang kedua, mula kecil. Mungkin RM100 pun dah cukup dalam akaun gap public gold. Yang penting, mula dulu. Yang ketiga, tukar rasa seronok shopping tu kepada puas bila gram emas bertambah. Keempat, simpanan emas bersama community. Menyimpan bila nampak orang lain konsisten. Kita pun bersemangat. Tip yang kelima, tulis matlamat simpanan. Contohnya, nak 100 gram sebelum umur 55. So, bila otak ada tujuan, automatik kita akan jadi lebih fokus untuk menyimpan. Jadi ingat, masalah menabung bukan sebab pendapatan kita rendah, tapi sebab sistem yang longgar dan emosi yang tidak terkawal. Emas ni tuan-puan bukan sekadar simpanan ya, dia adalah latihan disiplin kewangan. So kalau tuan-puan dah cuba macam-macam tetapi tetap gagal simpan duit, cuba satu langkah kecil. Tukar RM100 kepada emas public gold. Saya boleh bantu anda mulakan ataupun buka akaun gap patuh syariah tanpa cas tersembunyi. Yang penting, mula dulu walaupun kecil. Jadi, follow saya di channel Psikologi Emas untuk lebih banyak ilmu kewangan dan juga kisah sebenar penyimpan emas yang berjaya.